Jom kita buat sambal udang. Ni ada cili kisar dalam 6 sudu ya, 6 sudu makan. Ini ada bawang besar 1 biji, bawang putih tu 3 biji dikisar halus. Lepas tu dipotong bawang besar tu 1 biji. Serai tu diketuk. Ada air asam jawa ya. Udang ni pada buang dia punya taik yang tengah tu ya, yang hitam dalam tu. Udang tu digaul garam kunyit, digoreng hingga masak ya. Masa goreng udang ni api biarlah sedikit kuat, jangan perlahan, nanti udang tu liat. Digoreng udang tu sampai habis ya. Guna minyak goreng udang tadi ditumis bahan kisar tu ya, serai ketuk, bawang potong dan cili kisar ya. Letak sedikit air untuk masakkan cili tu ya. Masakkan betul cili tu hingga dia tak ada bau dah ya, hingga pecah minyak. Dah kering sedikit dan pecah minyak. Masukkan air asam jawa tu. Masukkan sebut perasa, garam dan gula ya. Dia ada manis-manis sedikit. Tak sedikit air lagi untuk kuah sedikit. Masukkan udang yang digoreng tadi tu. Digaul rata ya, biar kena semua kuah tu. Dah mendidih, boleh dirasa ya. Biarkan udang tu masak sekejap. Dah pun siap dimasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Ni ada sambal belacan tempoyak.